baju dan seluar lain warna atau lain corak. Itu adalah kebiasaan bagaimana rakyat Marhaen berpakaian pada suatu masa dahulu. Jangan segan, jangan malu, kita berpakaian begini, seluar lain warna dengan baju ataupun lain corak dengan baju. Itu adalah cara pakai rakyat Marhaen. Boleh kita popularkan sekarang ini seperti yang kita biasa nampak di media sosial. Ada satu sosok tubuh yang saya nak ceritakan, iaitu Khairul Aming. Siapa biasa tengok video Khairul Aming? Bukan cerita pasal "Hai, what's up guys?" kemudian masak-masak. Tapi kita nak tengok video apabila dia menunjukkan satu pencapaian ataupun apabila berada di program yang besar. Contohnya dalam program Jualan 11-11. Kemudian tengok masa dia tunjukkan pencapaian menghasilkan kilang yang besar. Dan kemudian cuba lihat bagaimana dia tunjukkan pencapaian sijil halal. Ketika itu dia berpakaian macam mana. Baju kola teluk belanga warna putih, bersamping di dalam dan kemudian berseluar hitam. Tak sedondon baju dengan seluar, bersongkok hitam macam tu. Itu adalah cara pakai rakyat Marhaen dulu kala. Dia dah popularkan, kita ikut, tak perlu rasa segan.